Biasa dia keluar masuk ni kan. Dia belum berjalan. Jadi dia dah buat sarang ke apa kan. Dia kan Kat mana? Ni. Dah dekat isin dah? Dah dekat AC dah. Mana? Sekejap. Assalamualaikum. Masuk. Hai. ada bunyi yang betul-betul. Jadi kita hantar unit khas. Cik, kami masuk pakai kasut je ya. Bakar di batas. Assalamualaikum. Mana? Atas mana? Ya. Di tangga tu. Ada bunyi apa? Tak tahulah anak akak kata dia macam apa. Jalan-jalan dia kata. Jalan. Atas ni, cik. Kat belakang tu ah. Atas tu, aku dah letak kat ceiling tu. Oh tu. Oh yang ni. Ha. Oh, buka ni man, tengok ni man. Assalamualaikum. Tengok tangga tu. Benda dia boleh jalan? Itu yang letak tu kesan dia tu. Kata dia jalan tadi. Tadi baru ni. Alamak, bukan tu. Oh, yang retak tu pagi tadi. Sebelum ni bunyi gaya-gaya macam tu je. Dia awak je kot. Tak tahu sebab hari tu pun dah ada apa ni dia awak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita sasaran. Dia belum berjalan. Yang mana? Goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang seperti itu. Kita datang tak? Kena tak ada. Dia keluar masuk. Nah, dia keluar masuk. Dia boleh keluar masuk ni kak. Dia malam-malam. Maknanya kat sini dia dah buat sarang ke apa kan. Dia kan datang kat sini. Dia kata nenek ada apa bunyi kutuk-kutuk macam tu je kata dia. Saya tak ada lah kak. Tak ada. Tak ada. Sebab dia boleh keluar masuk situ. Ada lubang masuk. Ada lubang keluar masuk. Patutnya kan tanya bila bunyi tu tu telefon. Dia Tutup mana? Kalau tak tutup je lagi kan. Tak tutup je benda lain turun. benda pun tak ada bawah. Lagi misteri kan. Okey. Tinggal tipu, boleh tipu lagi. Dapat bunyi tu telefon. Telefon beli je lah. Ada nombor tipu balai? Nombor tipu balai? Balai tak ada balik. Nombor tipu balai? Ada mak tahu betul teriakan beli. Jauh sangat kita sampai ke Terengganu telefon tu. Lepas adik dia mesej lah. Kakak dia mesej lah kat adik dia tu. Lepas tu teriakan beli. Telefon apa beli kata kan. Sini kak. 8. Sebelas. Satu. 5, 6, 7. Sampai. Dia balik gambar ni mah? Balik gambar ni. Dia mau tekan isi ni mah? 5. Pula apa Cik? Kat mana? Dalam. Luar ke dalam? Kami masukkan kasut je Pula apa Cik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pula shower ke? Okey, dah soalan dia boleh. Kembang tak? Kembang ke tak? Tak tahu. Dia kembang ke apa tak? Dia kepala dia besar. Dah selamat. Situ. Sekejap. Ada? Mana? Dia tengok dulu. Demo. Kau waiting after feeding demo. Ha? Dekat tadi. Oh tak apa, nanti pusing balik. Yang bank tu. Tadi ni mah. Betul. Tahu. Betul.
tak nak hilang, biawak. Mana? Dulu kecil belakang ni boleh. Ada. Ya, Oh, biawak. Cakap dia awak, Ada. dia cakap. Biawak je. Biawak. Dah halau datang. Tu. Dia tak mau Tu dia. pulang. Dia patah balik. Tu kat kau tu. biawak dia. Anak biawak. Masalah ni saya dah. Okay, ambil gambar. Mana ambil ambil? Tu tekan. Kat mana? Ni. Dah tekan sini dah. Dah dekat sini dah. Ha. Mana? Jom. Ni dia awak. Kontrol. Lihat ada. Yes. Boleh jaga rumah. Itu. Memang je lah ni. Kalau kat luar. Saya halau dia. Dia mau beluk ni. Mana? Cek kan? Dia tak keluar lagi. Tak ada tu. 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 Goldfish. Apa gambar ni? Gambar tu cikgu tu yang ada gambar. Kat mana tadi? Ni. Biawak bu. Letaklah sebagai bodyguard. Biawak cik. Kat mana tadi kamu? Ha? Tadi kat mana tadi? Ular? Ular tadi. Baik. Pasal raya. Sana dekat Tinggal. sedang. Ni, saya duduk dalam golfing. Kat mana? Dalam luar. Kat dia. Remote type remote. Dah mati dia ke biawak? Dia dah tak? Anak biawak. Okay, selesai. Tadi mula kita terima kes ular. Jadi bila kita dah sampai ke lokasi, kita buat persyarat rupanya anak biawak. Jadi anak biawak tu pun kita dah berjaya tangkap. Kita lepaskan tu tempat. Ambil dah. Ah, bahaya. Okay.